10 nilai yang wajib anda tonjolkan untuk lulus ujian psikometrik bagi jawatan penolong pegawai penguatkuasa KP5JPJ. Yang pertama, integriti, bertindak dengan jujur dan amanah dalam setiap tugasan tanpa sebarang unsur rasuah atau salah guna kuasa. Yang kedua, bertanggungjawab, mampu melaksanakan tugas dengan penuh komitmen dan kesedaran terhadap amanah yang diberikan. Ketiga, profesionalism, sentiasa menunjukkan sikap yang matang, beretika dan berpengetahuan dalam sebarang situasi kerja. Yang keempat, kebebasan, adil dan saksama, tidak memihak, bebas daripada pengaruh luar serta memberi layanan sama rata kepada semua pihak. Kelima, kualiti, mengutamakan hasil kerja yang kemas, cekap dan menepati piawaian yang telah ditetapkan. Keenam, kerahsiaan, menjaga segala maklumat rasmi dan maklumat sulit jabatan dengan penuh tanggungjawab. Ketujuh, kompetensi dan ketelitian, berilmu, mahir dan teliti dalam setiap tindakan, terutamanya ketika mengendalikan kes atau semasa membuat pemeriksaan. Ke-8, disiplin diri, menempati masa, mematuhi arahan dan menunjukkan akhlak yang baik dalam dan luar tugas. Ke-9, kejujuran, bersikap telus, tidak menyembunyikan maklumat serta tidak membuat laporan palsu. Ke-10 dan yang terakhir, intelektual, mampu berfikir secara rasional, kritikal dan cepat membuat keputusan dalam situasi mendesak. Nak lulus ujian psikometrik, pastikan anda tunjuk ke 10 nilai yang saya sebutkan tadi. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan contoh soalan ujian psikometrik, anda boleh klik link dekat profil.